Assalamualaikum dan salam perpaduan bersama saya Arif Azizi di dalam rancangan TV Perpaduan Wadah Penyatuan. Dan pada hari ini di dalam satu sesi podcast kita, saya rasa sangat bertuah dan juga teruja kerana pada kali ini kita berpeluang bersama dengan seorang figura ataupun senior di dalam perpaduan yang saya rasakan sangat istimewa pada hari ini, iaitu Puan Aziza binti Abdul Rawi, Pegawai Perpaduan Daerah Kuala Langat. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Arif? Saya sihat, alhamdulillah. Puan, macam mana Puan punya perasaan bila berada di dalam studio perpaduan kita pada hari ini? Okey, dah semestinya lah ya. Pada hari yang bagus ni, saya rasa teruja lah. Teruja. Untuk kita dalam sesi podcast kita pada tengah hari ini untuk bercerita tentang perpaduan negara dan juga pengalaman-pengalaman sebagai seorang kaki tangan awam yang saya rasa lebih kurang dah 30 tahun kita berkhidmat ni. 30 tahun Puan? Ya, 30 tahun kita berkhidmat. Jadi banyak benda yang kita boleh kongsi bersama supaya ia menjadi satu, orang kata, pendoman ataupun yang boleh dijadikan contoh. Betul. Kepada adik-adik di luar sana dan juga sahabat-sahabat kita, lebih-lebih lagi dalam tugas kita untuk membangunkan komuniti ni. Ya, dan untuk maklumat penonton semua kan, Puan Aziza ni nama yang tidak asing lagi di dalam dunia perpaduan, dan beliau juga seperti yang saya katakan yang seperti saya nyatakan tadi, beliau adalah senior perpaduan. Dan sedikit pencapaian Puan kalau saya boleh kongsi kat sini, 3 kali APC, Anugerah Polis Hikmat Setia, Anugerah Khas Ketua Pengarah, Anugerah Insentif berdasarkan prestasi 2025. Banyak tu Puan. Ya ke? Banyak pencapaian yang Puan telah mendaki lah, orang kata. Ya. Okeylah, sebenarnya inilah pengorbanan sebenarnya kita dalam, orang kata, bekerja. Betul. Keikhlasan tu sangat penting. Betul. Cik Arif. Sebenarnya apa yang kita dapat tu kita harus ukur dengan apa yang kita perolehi sekarang. Betul, setuju. Contohnya macam Anugerah Khidmat Cemerlang ni, saya rasa semua orang yang bekerja maknanya kita memang, orang kata, nak diiktiraf. Betul, setuju. Diiktiraf, mendapat Anugerah Khidmat Cemerlang dalam sesuatu bidang ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Yeah. Jadi pada saya dalam usia sebeginilah, yang mana kalau kita ikutkan, dan saya ni beruntung. Ya. Dilahirkan pada tahun 1975. Okey. Dan pada tahun ini kita mencapai Jubli Emas. Jubli Emas, betul. Kawasan rukun tetangga itu sendiri. Ya. Jadi maknanya sinonim 50 tahun tu bergerak pantas ya. Ya. Dengan, orang kata, saya masuk ke alam pekerjaan pada tahun 1956 di dalam Jabatan Perpaduan. Dan ketika itu kita masih tak tahu apa fungsi, betul, Jabatan Perpaduan ketika itu. Dan apabila kita masuk dan kita tahu, oh, inilah sebenarnya minat dan juga yang benda yang kita suka. Jadi apabila satu perkara tu kita suka, dia akan memberi satu impak yang baik pada diri kita dan juga masyarakat sekitar lah. Yeah. Dan alhamdulillah jugalah, maksudnya saya telah pun, orang kata, diberi, orang kata, anugerah ini berdasarkan, orang kata, pencapaian yang kita buat dengan adanya sokongan. Betul. Daripada semua, contohnya daripada pegawai kita, pegawai atasan kita, dan juga, orang kata, sahabat-sahabat kita. Jadi kita dapat mencapai anugerah ini dengan kita rasa banggalah. Ya. Itu APC lah kan. Betul. Jadi yang untuk anugerah-anugerah lain tu saya rasa adalah penilaian daripada pihak atasan juga. Yeah. So saya memang mengucapkan banyak terima kasih kepada lebih kurang 9 orang pengarah negeri yang pernah bersama, dan juga beberapa orang ketua pengarah di Jabatan Perpaduan sehingga hari ini. Jadi alhamdulillah, pada tahun ini juga saya telah pun mendapat, orang kata, satu lagi di bawah SPA, iaitu berdasarkan prestasi kita mendapat intensif daripada pihak kerajaan. Ya, saya rasa itu adalah pencapaian Puan yang sangat dibanggakan, dan benda tu menjadi nilai tambah untuk diri saya pun nak bersemangat macam Puan juga di masa akan datang. Okey, Puan adalah seorang pegawai perpaduan daerah Kuala Langat, dan untuk makluman semua, Kuala Langat sini telah menjadi daerah yang paling aktif dalam menjayakan inisiatif arti progresif dan juga sebagai penggerak komuniti
progresif. Dan untuk maklumat juga, inisiatif arti progresif inisiatif arti progresif telah diluncurkan pada Mei 2024 di Dewan Seri Jugera Banting. Betul Puan? Ya, betul. Puan menjadi tuan rumah dan menjadi satu KRT contoh untuk KRT-KRT lain. Perasaan Puan? Okey. Apabila saya pada ketika itu, tahun lepas lah. Ya, betul. Peluncuran arti progresif yang mana saya rasa telah pihak atas memilih untuk dilaksanakan di daerah Banting, Kuala Langat ni. Yang mana saya sebulan sebelum tu telah pun bersama dengan YB Menteri Perpaduan sendiri untuk majlis cilik perpaduan ketika itu. Jadi apabila pihak HQ telah menghubungi saya, sanggup atau tidak sanggup untuk saya bersama dengan mereka dalam pelancaran peluncuran arti progresif ini. Jadi bagi saya itulah satu cabaran apabila seluruh negara datang ke tempat kita untuk bersama-sama dalam arti progresif pelancaran bersama YB Menteri, dan saya telah pun menyusun ketika itu strategik. Saya rasalah nak bolehkan kita capai pada hari berkenaan tu. Banyak kali lah kita bermesyuarat turun padang, bermesyuarat sampai pukul 10 malam bersama dengan mantan Datuk KP yang lepas, pegawai-pegawai yang terlibat, menyusun program yang saya rasa begitu padat ketika itu. Bukan saja peluncuran tu di Dewan Seri Jugera, tapi kita terus ke KRT untuk melihat sendiri arti progresif yang dilaksanakan di kawasan-kawasan. Contohnya seperti Kampung Endah. Kampung Endah, KRT Sungai Lambaru, dan juga pada program itu juga malam kita ada program skim rondaan sukarela bersama dengan timbalan Menteri Perpaduan ketika itu. Faham. Jadi saya nampaklah saya telah pun orang kata cuba berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semua yang datang ke daerah Kuala Langat ketika itu untuk kita sama-sama meraihkan serta meluncurkan arti progresif kepada arti-arti yang terlibat. Jadi pada ketika itu juga saya rasa satu program yang besar ni sebenarnya kita kena bersemangat lah. Betul, setuju. Dan selain itu juga kita kena ada orang kata tenaga dan minat jugalah dan minat. So kita kena aturkan mesyuarat yang pelbagai dengan peringkat agensi-agensi, dengan peringkat-peringkat kawasan rukun tetangga, dengan semua agensi keselamatan daerah, dan kita juga berkolaborasi dengan YB kawasan supaya kita dapat orang kata warkan bahawasanya arti progresif ini di jabatan diadakan dan peluncurannya dibuat di daerah Kuala Langat. Jadi terima kasih banyaklah kepada sahabat-sahabat kita, pegawai-pegawai perpaduan daerah yang serata negeri yang telah datang ke daerah kita untuk sama-sama membawa. Pada masa tu kita ada orang kata pameran, betul. Pameran barang-barang KRT, arti progresif yang kata sama-sama mereka berjual ketika itu dan mempamerkan demonstrasi barang-barang arti progresif daripada segenaplah kawasan rukun tangga dari seluruh negeri ketika itu. Jadi kita rasa alhamdulillah dengan orang kata berkat kerjasama daripada semua jentera perpaduan di daerah Kuala Langat dan negeri Selangor sendiri, Tuan Pengarah dan juga semua jawatankuasa telah dapat menjayakan peluncuran ini dengan baik. Dan saya pasti Puan, setiap apa yang kita lakukan ni kan, cabaran tu mesti ada. Saya dapat bayangkan sebagai tuan rumah untuk program tersebut, Puan mesti rasa ibaratnya sekagum beban berada di atas bahu. Betul? Sekagum beban. Jadi setiap perkara yang dilakukan ni mesti ada cabaran dan juga beban. Jadi untuk segmen seterusnya kita akan bersama lagi dengan Puan Aziza untuk perasaan dan juga cabaran yang telah dihadapi oleh Puan Aziza sendiri. Jadi kita akan berehat sementara dan kembali lagi di dalam di dalam studio perpaduan Wadah Penyatuan. Baiklah, kembali lagi kita di dalam TV Perpaduan Wadah Penyatuan bersama dengan tetamu yang saya rasa menjadi panduan ataupun contoh yang sangat baik untuk warga perpaduan kita, Puan Aziza Abdul Rawi. Okey.
Puan, saya ni sebenarnya kan setiap perkara yang kita lakukan, setiap perkara yang kita laksanakan mesti ada cabaran. Ibarat orang kata beban di atas bahu tu, sekagum beban tu tak rilis lagi. Betul tak? Betul tak, Puan? Okey, saya nak tanya, sepanjang perkhidmatan daripada tahun 90-an hingga ke 2025 ni kan, cabaran yang paling besar yang Puan hadapi sebagai seorang pegawai ataupun kaki tangan perpaduan? Okey. So, dia banyak. Dari segi mana cabaran? Dari seluruh aspek. Dari segi program, dari segi mengendalikan anything yang Puan rasa Puan perlu kongsikan kepada masyarakat di luar sana. Sebabnya kan Puan sedikit, ramai yang beranggapan alah perpaduan ni adalah salah satu portfolio. It's more a pieces. Portfolio yang acap kali habiskan duit dan acap kali diketepikan, disingkirkan kerana rasanya orang kata perpaduan ni bukan satu portfolio yang utama. Menurut Puan, sebenarnya cabaran yang Puan hadapi? Baik. Saya sebenarnya kan, kalau bercakap tentang cabaran, tentang cabaran dalam usia yang saya kongsikan tadi, dalam usia 21 tahun, saya masuk dalam Jabatan Perpaduan Negara dan ketika itu saya ditugaskan sebagai pegawai perpaduan daerah Alor Gajah Melaka. Itu yang pertama? Pertama. Okey. Pada ketika itulah dengan orang kata ilmu yang kita tak ada. Dengan ilmu kita tak ada, tiba kita masuk ke satu daerah, kitalah juga yang membuat pengurusan, kita yang buat pentadbiran, kita juga yang membuat keuangan dan kita juga membuat operasi untuk jabatan kita ketika itu. Faham? Dengan orang kata kekuatan kaki tangan yang tidak seberapa. Contohnya ketika itu saya ada dalam 2 orang 3 orang saja. Jadi dalam usia yang muda itu saya terpaksa menimba ilmu yang banyak lah. Kita terpaksa tanya sana, tanya sini, Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Sebab kita rasa inikah kerjaya yang kita nak ketika itu. Jadi saya pun sebenarnya, Arif, masa saya masuk perpaduan ni, saya ingat saya masuk jabatan penjara tu. Saya tak tahu perpaduan negara tu apa. Ketika tahun 90-an tu. Yelah, masa tu pun bukannya didedahkan macam sekarang. Sekarang ni dah banyak. Saya ni pula anak yang datang daripada Pantai Timur. Daripada Pantai Timur. Jadi bila saya bertugas di negeri Melaka ketika itu, pelbagai bangsa ada kaum. Ada Cina, ada India, ada Portugis, ada Baba Nyonya dan ada segalanya. Betul. Jadi pada saya ketika itu, saya bagaimanakah saya nak membawa diri saya sebagai pegawai perpaduan daerah ketika itu kan. So setiap program yang saya nak laksana tu, saya kena belajar betul-betul. Nak buat kemah kerja di atas orang kata asahan ketika itu. Puan sendiri yang buat? Ya, kita pergi kemah kerja ketika itu. Dengan orang kata suasana yang gelap, hujan, bawa barang-barang daripada bawah ke atas, semua kita kena buat sendiri. Jadi cabaran ketika itu adalah kita nak mengenali dulu apa program-program jabatan ketika itu dengan kekuatan yang terlalu sedikit. Dan kalau sekarang kita nak buat apa-apa, atau kata penjawat awam sekarang atau adik-adik yang masuk dalam jabatan, dia dah boleh search internet semua dah. Betul, setuju. Dah disediakan semua. Tambah lagi sekarang ni zaman AI. Kita ada AI. Type je nama Arif, kita dah tahu siapa Arif. Kita dah boleh tengok siap gambar. Betul, setuju. Kan? Jadi cabaran pada ketika itulah yang mana dia lebih kepada kejiranan ketika itu. Keselamatan, jaringan sosial, dan sekarang barulah kita pergi kepada arti progresif. Betul. Kan? So jadi pengalaman-pengalaman ini, kalau kita nak cakap, saya rasa semua pegawai perpaduan daerah dan juga semua yang bekerja dengan jabatan perpaduan dapat merasai sebenarnya daripada akar umbi. Kita menjaga daripada anak-anak tadika yang berumur 4, 5, 6 sehinggalah jiran usia emas. Yang berusia 70 tahun yang dah tak ada insurans dah ni, Arif. Yang insurans tidak boleh dibekalkan kepada mereka. So jadi maknanya dari segi cabaran yang saya cakap tadilah, membuat sesuatu di pejabat, kita kena sentiasa positif, ambil tahu, dan kita sentiasa orang kata dengan hubungan kerjasama yang erat di antara agensi yang ada. So tu saya rasa pengalaman dan juga cabaran lah. Tetapi dari semasa ke semasa, tahun ke tahun, berubah. Perpaduan di Malaysia pun berubah. Jadi cabaran tu lebih banyak lagi. Sekarang dengan cabaran anak-anak Gen Z,
Ya, kita kena selaras, dan seperti orang kata Datuk KP cakap tadi, kalau RT dah progresif, maka pegawai pun kena juga progresif. Sama level. Jangan takut seperti dulu. Ya, betul. Kalau dulu kita masih guna type yang berbunyi-bunyi kat pejabat. Ya, betul. Ya, jadi sekarang kita semua di hujung jari. Setuju. Kan? So, jadi kalau lah orang kata cabaran-cabaran tu orang kata tak adalah orang kata yang membebankan sangat, tetapi pernah juga menangis, ya. Menangis tu biasa. Menangis tu biasa. Percayalah cakap saya, Arif. Mana ada pegawai perpaduan yang tidak pernah termimpi-mimpi di malam hari untuk program-program yang akan dia lalui hari-hari yang akan mendatang. Ya, setuju. Ya? Sehinggalah saya rasalah, ini kalau saya cerita kan, anxiety tau. Pecah lubang kejap lagi. Ya, anxiety tau. Yang mana saya rasa kan kita terlalu nak sesuatu perkara tu supaya apa orang kata perfect. Kadang-kadang kita nak jangan ada ketinggalan apa-apa. Jadi kita kena berfikir dan juga kita mendapat arahan. Arahan dari semasa ke semasa. Dan saya rasa senarai tugas kita pun last kali ada arahan dari semasa ke semasa. So kita kena bersedia. Bersedia supaya kita faham dan kita boleh laksanakan tugas tu mengikut arahan yang dia nak. Contohnya lah, kita buat RT progresif, peluncuran kita ada berbagai peringkat. Daripada ibu pejabat, daripada kementerian dia pergi ke pejabat, dari pejabat pergi ke negeri, dari negeri turun ke daerah, dari daerah turun ke kawasan rukun tangga semuanya. So, jadi saya sebagai tuan rumah, ya, orang kata mandi tak basah, makan tak kenyang. Betul. Tidur tak lena. Dalam masa 1 minggu untuk kita mengadakan satu program yang besar ni sebenarnya, itulah cabaran dia. Kalau pegawai itu tidak kuat, sebab itulah kalau boleh saya nak nasihatkan semua kawan-kawan, ambillah vitamin. Vitamin yang boleh menjadikan kita sihat, akal dan juga fikiran. Setuju. Ya, bila KP kata, okey, kita nak turun ke nak tengok pokok ubi, pastikan pokok ubi tu ada. Jangan pokok ubi je. Siapkan ubi, siapkan dengan kelapa, siapkan ubi rebus tu sekali. Okey, faham. Ya? Maksudnya sebelum diarah tu kita dah tahu dah, kita kena standby dah orang kata. Ya, betul. So kita maksudnya macam orang kata sediakan air, jangan air kosong je. Ya. Mesti ada dengan teh susunya. Ya. Adalah dengan gulanya. Kan? Dah ada air, nak kena ada tisunya pula. Ada tisu, nak kena ada pinggannya pula. Betul. Itulah orang kata kita kena selari. Jangan orang kata bila orang bagi kita arahan, kita dah tak boleh buat apa, kita ikut jalan tu satu je. Tak berkembang arahan kita tu. Jadi saya rasa cabaran itu semualah. Pegawai perpaduan sendiri, pejabat awam sendiri, dia memang kena lebih advance lah. Betul, setuju. Dan kalau ikutkan Puan kan, sebenarnya support system tu pun sangat perlu. Betul. Orang sekeliling pun kena main peranan yang penting untuk membantu kita sama-sama menjayakan usaha tersebut lah kan Puan kan. Macam Puan kan, support system pun macam mana? Ketika ini Puan dah berada di satu fasa, orang boleh kata, orang nampak Puan sebagai contoh dan juga tonggak sebagai seorang warga perpaduan. Macam mana Puan mengendalikan tulang belakang Puan? I mean orang sekeliling Puan macam mana? Okey, baik. Kita di dalam Al-Quran sendiri pun kata, ya, kita harus bangun pagi tau untuk kita mendapat rezeki. Ya, rezeki tak jauh pada kita. Betul. Kita bangun pagi kita berdoa lah. Betul. Untuk kesejahteraan semua. Kalau saya dalam doa saya akan doakan semua. Kalau kita dalam satu jabatan perpaduan, permudahkanlah kerja tu pada hari itu. Okey, jadi saya ke pejabat seperti biasa. Dan saya rasa bila kita sampai pejabat, first kali kita kena senyum lah. Ya, senyum. Manis mulut lah. Manis mulut lah. Ya. Tak payah masam-masam. Ya, setuju. Setuju. Kalau boleh kita bagi Assalamualaikum tu sekuat alam. Sekurang-kurangnya. Ya, masuk pejabat, Assalamualaikum. Ya. Jadi semua orang akan jawab kita punya salam. Betul. Maka silaturahim tu terjalin. Betul, setuju. Dan paling best sekali lepas tu, kita akan kata semua dah bersarapan ke apa ke kan. Jadi jaga kesihatan. Betul. Okey, baik. Jadi saya akan pastikan kaki tangan saya sihat, ya, sihat. Lepas tu mereka bersemangat. Dan selain itu juga kita minta mereka jangan terlalu terbeban dalam kerja. Banyak mana pun kerja yang diberi pada kita, kalau kita ni tak habis, Arif. Jadi maknanya pada hari berkenaan selesaikanlah. Okey, baik.
untuk kerja hari itu. Dan selain itu juga hubungan saya dengan komuniti. Maksudnya. Betul. Kita ni sebagai pegawai paduan kadang saya rasa diri saya jadi macam doktor. Betul. Macam doktor. Hari-hari ada je yang akan berjumpa dengan kita. Lepas satu, lepas seorang. Kadang-kadang kita tak sempat untuk memikirkan diri kita. Tudung tak sempat kadang nak baiki. Kena pakai serelung je lah. Itulah. Rasanya yang mana selesa tak. Jadi dekat situ dengan komuniti, kita kena ada orang kata touching tu tadi. Apa masalah mereka? Saya sebagai mediator komuniti. Okey. Mediator komuniti yang mana saya kelulusan daripada UIA. Okey. So maknanya saya ada pengiktirafan ya. Sekiranya ada masalah-masalah yang berlaku di peringkat bawah, mereka jumpa kita dan kita adalah satu platform yang sepatutnya lah. Betul. Jadi kita juga kata memberi secara bono, percuma. Betul. Secara percuma. Jadi kadang-kadang kita menyantuni orang rukun tetangga ataupun orang sekitar kita ni untuk mereka senang dengan kita dan dapat bekerja baik dengan kita. Jadi support sistem kita tu lebih bagus lagi. Setuju. Selain tu juga equipment lah, barang-barang di pejabat ya, untuk kita melaksanakan tugas-tugas kita. Kadang-kadang dulu pihak jabatan kita ni kadang tak ada laptop semua kan, tak ada PC dan sebagainya. Tapi lama kelamaan saya rasa kadang-kadang kita ni bermurah hati. Kita sebagai kaki tangan, kalau kita nak pastikan perkara itu jadi, kita belilah laptop sendiri. Betul tak? Betul, setuju. Berkorban kan? Berkorban, ya. Dengan gaji yang tak berbanyak ni Arif, berkorban, beli. Jadi kadang-kadang dengan cara tu saya melihat, kalaulah di pejabat kita melihat mereka sudi, orang kata tak bergantung penuh kepada kerajaan dan sebagainya. Jadi saya akan memberi pengiktirafan lah kepada mereka. Last kali hujung-hujung minggu kita boleh makan-makan kan. Begitu juga kawasan rukun tetangga. Program-program yang dilaksana di peringkat kawasan kita hadir. Betul. Kita hadir, kita bagi dorongan, sokongan. Kalau kita jabatan pun tidak mempunyai peruntukan yang banyak, tapi sekurang-kurangnya kita hadir, kita boleh memberi pandangan. Setuju. Dan benda tu pun fikiran. Dah seronok dah untuk orang kampung betul. Sebenarnya. Saya Arif, maksudnya di Kuala Langat ni adalah tempat ke-11 saya bertugas. Okey. Tempat di dalam tempoh 29 tahun 29 tahun. Nak masuk 30. Tempat ke-11 saya di negeri Selangor, dan saya tidak pernah termimpi saya akan bertugas di negeri Selangor. Okey. Dan saya rasa the best lah ya. Selangor ni, Selangor maju, Kuala Langat indah dan bersih. Jadi maknanya saya nampak penduduk-penduduk komuniti-komuniti di Kuala Langat ni yang orang kata berbagai kaum ada. Cina ada, Melayu ada, India ada, orang asli ada. Dan kita ada logat-logat seperti orang Jawa, ya? Orang Bugis. Jadi maknanya dekat situlah saya mainkan peranan sebagai pegawai paduan daerah untuk support sistem program-program kita dan juga jabatan paduan dikenali ketika kita buat apa-apa saja promosi. Dan suka untuk saya kongsikan kat sini untuk penonton semua di luar sana. Untuk episod sebelum ini kita bersama dengan Encik Kamal dan juga Puan Nurul Huda. Itu adalah KRT di bawah Puan Aziza kita sebenarnya, KRT Kampung Endah. Dan sebenarnya kan Puan, tadi Puan cakap Puan rasa Puan macam doktor. Betul? Ramai orang datang. Tak. Sebenarnya pegawai perpaduan ni macam YB. Bukan di dalam pejabat saja, di luar pun perlu menyantuni sebenarnya. Betul? Betul. Itulah sebenarnya titik noktah dan juga cabaran sebagai seorang pegawai S, ya Puan ya? Okey Puan, cabaran sudah. Majlis peluncuran sudah. Apa lagi yang Puan rasa Puan perlu share dengan orang di luar sana untuk meningkatkan lagi mereka punya keyakinan sebagai seorang warga perpaduan? Mungkin Puan boleh share dengan penonton di luar sana, ataupun mungkin kita sedang ditonton oleh pegawai-pegawai perpaduan di luar sana. Mungkin Puan boleh bagi semangat sikitlah, sebabnya macam Puan cakap tadi, menjadi seorang pegawai perpaduan ni tak mudah. Susah, banyak cabaran, rintangan yang telah dihadapi, yang akan dihadapi, sedikit kata-kata untuk mereka di luar sana. Kepada semua warga-warga perpaduan dan juga semua jentera
perpaduan komuniti-komuniti di peringkat kawasan. Untuk kita mencapai perpaduan ni bukan satu kerja yang mudah. So kita kena ada semangat. Satu, first, rukun negara, cintakan negara, kita kena ada. Dan selain pada itu juga, kita kena sentiasa ada rasa semangat kejiranan antara satu sama lain untuk saling mengetahui, sayang menyayangi, bukan cinta menyintai tapi boleh jugalah kita masuk kan. Jadi maknanya untuk menjadikan satu perpaduan tu dalam kita meraihkan kepelbagaian ni. Kalau kita tengok tagline Jabatan Perpaduan ni, meraihkan kepelbagaian ni, saya rasa semua tempat kalau boleh. Betul tak? Setuju. Dengan cara makanan, dengan cara pakaian, kita boleh jadi satu jambatan, ya. Jadi kita harus bersatu padu. Tapi kadang-kadang ada juga orang suara-suara ni. Itu biasa. Bila kita berjaya ni mesti ada suara-suara di belakang. Kadang-kadang dia orang akan cakap, betul ke perpaduan tu ada? Betul. Itu saya suka statement tu. Betul ke perpaduan tu ada? Daripada atas sampai ke bawah. Betul. Wujud ke perpaduan. Kadang-kadang ada yang bergaduh sesama sendiri, kan? Bukan saja di luar, organisasi kita juga. Kan? Panas. Ya. So, jadi pengalaman-pengalaman tu kita perbaiki dari semasa ke semasa untuk menjadi warga perpaduan yang saya rasa untuk kita kukuhkan lagi ikatan, wujudkan kemesraan. Sebenarnya tanya hati kita, dan kita mesti harus ada satu perasaan seperti saya cakap tadilah. Apa orang kata, bagaikan au dengan tebing. Macam lidi juga kan. Kalau serumpun lidi kita nak patahkan susah. Betul. Kalau kita satu batang lidi, bila-bila masa kita boleh patahkan. Setuju. So jadi saya sebagai orang kata kakak-kakak lah. Kakak-kakak lah, senior lah. Senior otai lah dalam perpaduan ni. Otai tau sebenarnya ni. Perpaduan ni. So, jadi saya nak nasihatlah kepada semua yang berkecimpung dalam kerja-kerja sosial. S ni, S kita lain dengan S penerangan. Betul. S kita juga lain dengan AADK. Dan juga kita lain dengan akid negara. Okey. Lain. Jadi maknanya kita S perpaduan ni, semangat tu yang kena ada. Semangat kena ada, dan satu lagi kita kena bersatu padu lah. Yang berat sama dijinjing. Betul, setuju. Dan jangan rasa tertekan ataupun rasa ke tepi ataupun dipinggirkan. Sebenarnya you guys boleh bersama-sama dengan otak-otak ni semua minta tunjuk ajar kan, puan kan. Betul. Dan saya rasa pengarah-pengarah negeri kita pun ramai yang mempunyai pengalaman, kredibiliti yang tinggi. Ya, betul. So, jadi saya sentiasa mendoakanlah supaya kukuh perpaduan kita di dalam jabatan kita tu sendiri, dan barulah pergi kepada peringkat bawah. Betul, setuju. Dan suka lagi untuk saya kongsikan di sini, sebenarnya untuk pegawai-pegawai di luar sana, andalah kata mempunyai masalah, tak tahu macam mana nak menyelesaikan, juga boleh berkongsi juga dengan sini-sini yang ada kan, puan. Betul, kan. Betul. Kadang-kadang ramai yang rasa macam Allah tak tahu nak buat, biarkan, tak boleh lah macam tu. So kena rujuk dengan yang pakar lah. Contohnya macam Puan Aziza kita, pakar ni dah lama berkhidmat dalam perpaduan negara. Nak kata pakar tu tak jugalah, sebab ramai lagi yang lebih berpengalaman, yang lebih bagus lagi pada saya. Tetapi alhamdulillah lah, saya rasa dalam tahun ni banyaklah sejak daripada saya memulakan wayang pacak, saya nak cerita tentang pengalaman membuat wayang pacak pada program Jiran Sekampung. Selepas daripada saya mendapat pengalaman nak pacak wayang ni bukan senang rupanya. Nak kena dapatkan orang kata persetujuan, kelulusan daripada Finas dan sebagainya, barangan-barangan yang untuk dipacak tu tadi. Sebab kalau kita kecil-kecil dulu kat kampung, pacak yang ada suluh itu kan penerangan zaman-zaman dulu. Sekarang lain. Kita ada Netflix, kita dah ada Finas, kita dah ada Astro. Jadi kita kena dapat kelulusan kalau kita nak menayang ke sesuatu filem. Jadi pengalaman saya lah, adalah pegawai di peringkat negeri-negeri lain. Alhamdulillah, telefon bertanya macam mana cara, macam mana cara kita nak buat wayang pacak ni, macam mana pengurusannya dengan pihak penerangan, dengan pihak ni. Jadi bagi saya tidak pernah orang kata lokek dengan pengalaman kita ada. Dah berkongsi lah. Ya, kita berkongsi. Caranya jangan sampai kita kena saman. Setuju. Kalau kita kena saman, siapa yang rugi kan? Betul. Jabatan juga. Betul. Jadi ilmu yang ada kita kongsi. Pegawai-pegawai yang mana contohnya macam Kelantan, dia telefon saya kan, macam mana puan, kita nak buat wayang pacak macam ni.
ni. Jadi kita beritahu cara dia macam ni, cara dia macam ni. Jadi maknanya kat situ terbuka minda. Sebab pegawai perpaduan ni, saya rasa sekarang ni bukan saja macam Cik Arif cakap tadi. Bukan kita manage sosial kita sahaja, tapi kita dah jadi pegawai pertanian. Kita dah jadi pegawai haiwan. Cikgu. Kita dah jadi cikgu. Cikgu tu wajib lah. Sebab kita menjaga tadika perpaduan dan juga taska. Yang mana kita nak tahu tentang RPH, tentang RPT, tentang akaun kelas tabika, tentang pengelolaan libat urus taska. Yang anak-anak berumur 2 hingga ke 4 tahun. Chef pun ada juga. Chef cilik lagi. Jadi maknanya dekat situlah merangkumi banyak sektor. Semua. Jadi itulah maknanya lepas ini kalau ada orang kata sebab saya pun sendiri walaupun orang kata dalam salah satu majlis, contohnya di peringkat daerah, bila Puan DO ke Tuan DO buat program, dia akan tanya perpaduan. Okey, kita punya crowd 5,000 Puan. Apakah program-program yang sepatut kita buat, atau makan minum berapa. Jadi kita dengan pengalaman yang ada, kita boleh cakap. Betul, setuju. Kalau nak jemput 5,000 orang ni Puan, kita kena ada kemah berapa, kan? Betul. Kita dah tahu dah mataharinya di mana, nak letak kemah matahari ya? Ya. Bukan suka main pacak-pacak kemah. Maksudnya meteorologi pun cikgu meteorologi jugalah. Betul. Kita nak lihat semua tu. Belum lagi bomoh hujan. Allahuakbar, bomoh pun ada juga. Kadang-kadang kan kita hanya merancang, tapi Tuhan menentukan. Betul, setuju. Okey Puan, saya ni kan sebenarnya rasa sangat teruja lah lagi sekali kan. Banyak sebenarnya sharing kita ni. Jadi kita nak ke segmen seterusnya. Puan, cabaran ni sudah, inisiatif aktif progresif sudah, mesti ada kenangan kan? Kenangan. Okey, kenangan kita akan berehat seketika di dalam TV Perpaduan Wadah Penyatuan, dan kita akan kembali sebentar lagi bersama dengan Puan Aziza. Kita berehat seketika. Okey, salam perpaduan semua. Kembali lagi kita di dalam TV Perpaduan Wadah Penyatuan bersama dengan tetamu kehormat kita, Puan Aziza Abdul Rawi. Okey Puan, okey, steady? Steady. Okey Puan, tadi kita dah berkongsi cabaran, dan setiap cabaran tu mesti ada penyelesaian. Tak molek lah kalau kita tak kongsikan kenangan manis. Puan, 29 tahun, mesti banyak kenangan manis. Sedikit kenangan manis yang Puan rasa Puan perlu share kepada audiens kita untuk menjadi satu pendoman ataupun mungkin sebagai contoh di masa akan datang Puan. Kongsi kita kongsi. Kita kongsi sikit. Okey, baik. Saya seperti saya cakap tadilah, dalam 11 tempat saya bertugas ya, mesti ada pahit dan manisnya. Okey. Tapi pada saya lah, nak jadi seorang ketua jabatan ketika itu di daerah dan juga orang kata pegawai perpaduan, kita yang paling orang kata terkesan pada saya, kenangan manis tu ketika kita buat bantuan banjir ataupun kita buat bantuan kemanusiaan. Betul. Ya? Yang mana kalau di Malaysia ni kita nampak dah hujung-hujung tahun kan, kadang-kadang sekarang pun kalau di sini ada banjir kilat dan sebagainya. Bila kita jadi pegawai perpaduan ni, bila-bila masa saja kita diperlukan untuk bantuan-bantuan daripada agensi atau jabatan kita sendiri. Jadi pada saya lah, sepanjang saya berkhidmat, saya telah pun kata menghantar bantuan banjir ni melalui helikopter. Helikopter pun? Ya, helikopter. Itu di daerah mana tu? Masa tu saya bertugas di Maran Pahang. Okey. Maran Pahang. Jadi kita nak memberi bantuan misi tu kepada mereka yang terputus hubungan. Kalau di Maran tu pada banjir besar ketika tahun 2014 ke tak silap saya, maknanya kita dapat merasa ni Arif naik helikopter bomber. Oh, naiklah masa tu. Naik helikopter bomber. Jadi pada ketika itu kita naik helikopter bomber ni, dan saya rasa Puan Fairo adalah saya punya pengarah ketika itu ya. Okay. Kita naik bersama-sama begitu, dan juga seorang sahabat saya PPD Kuantan, Puan Aifa. Kami bertiga naik helikopter bomber yang besar ya di Kem Batu 10 Kuantan untuk misi kita memberi bantuan ketika itu. Jadi saya rasa
Dan bila kita naik helikopter tu, rupa-rupanya dekat helikopter ni kita jangan suka hati tau. Tak boleh. Tak boleh. Bila kita naik, kita kena pakai tali pinggang keleda dan sebagainya. Ya, bukan helmet. Tali pinggang keleda. Jadi maknanya kita bau enjin tu. Bau minyak enjin tu adalah satu pengalaman kepada kita. Dan di tengah-tengah tu dia boleh buka satu ruang. Okey. Yang kita boleh nampak ke bawah. Mungkin ketika dia, kalau mungkinlah kita tengok orang payung terjun ke apa kan, mungkin dia buang barang ke apa nak pergi melalui situ. Jadi pada saya tu sangat-sangat memberi satu pengalaman yang manis lah kepada saya. Sebab kalau kita di Jabatan Perpaduan ni, saya rasa ada van, ada kereta, ada Pajero je. Kita tak ada alatan lain. Betul. Jadi bila kita bekerja dalam Jabatan Perpaduan, kita dapat naik helikopter. Helikopter yang begitu besar lah. Sampai sekarang saya simpan gambar dia, Arif. Oh ya ke? Masa tu tahun bila puan? Tahun 2014 lah. Kasi tu banjir besar. Banjir besar. Di Pahang tu masa tu banjir besar. Jadi kita pergi. Tu baru helikopter. Dan kita juga menyusuri sungai Pahang tu dalam kita menyampaikan barangan bantuan. Misi banjir ni daripada Bandar Maran ke Cendor ketika itu. Macam Cendor ni dia terpisah sikit kan, dia ada sungai kan. Dulu adalah satu kawasan yang untuk perniagaan. Jadi Cendor ni dia glamour juga. Di Maran ni saya naik bot tentera tu. Menyusuri sungai. Sangat-sangat mencabar, dan saya sampai sekarang kalau saya nak tengok kenangan tu, saya akan belik balik lah album-album. Setuju. Dulu tak ada telefon boleh ambil gambar semua. Tapi 2014 mesti dah ada. Sikit-sikit lah. Telefon tak canggih. Telefon tak canggih. Okey, itu orang kata naik boat kan. Jadi dan kenangan manis juga, mestilah saya bersama dengan kaum orang asli. Okey. Orang asli ataupun orang asal. Mana program-program bersama dengan mereka ni sebenarnya memberi satu keterujaan kepada kita untuk membantu mereka supaya lebih memberanikan diri, ya. Dan kita buat program-program untuk anak-anak orang asli dan sebagainya di kampung-kampung orang asli. Kita boleh tengok adat budaya mereka. Saya pernah bekerja di Pahang. Jadi kita ada orang asli di Pahang. Dan saya juga bekerja di Selangor. Kita ada kaum Mahmeri yang kita bawa untuk majlis ataupun sambutan Minggu Perpaduan. Kita bawa mereka semua kan. Jadi itu macam satu kenangan manis kepada saya lah, ya. Dan selain pada tu dalam jabatan ni kalau musim buah, kita akan sentiasa dapat buah. Kalau musim ikan ada, kita akan dapat ikan. Jadi maknanya kenangan-kenangan tu tak pernah habis lah. Setuju. Kalau kita dalam jabatan bersama dengan komuniti ni, tak ada kenangan yang kata tak habis kenangan manis. Maksudnya perpaduan ni memang berkait rapat dan berhubung rapat dengan komuniti ya puan. Ya, betul. Dan kita dapat rasai semua. Setuju. Kan kalau misalnya awak jadi cikgu lah contoh. Mungkin ada juga yang tak ada pengalaman boleh naik helikopter macam saya. Betul tak? Setuju. Saya rasa wah hebat puan ni, perpaduan naik helikopter ni bukan mudah. Bukan mudah. Sangat tak mudah. Terima kasih kepada Puan Fairul ketika itu. Dia jadi pengarah negeri Pahang dan sangat-sangat hebat lah ya. Kawan baik puan. Ya. So maknanya kita dalam perpaduan ni pun ramai pegawai pun Iron Lady. Iron Lady betul. Tengoklah kita punya pengarah-pengarah negeri kita. Betul. Dimonopoli oleh wanita. Yelah, bukan kita tak kata lelaki tu bagus kan. Nanti Cik Mansur marah. Wah kebar. Jangan sangka wanita yang menghayun buaya tak mampu menggegar dunia. Okey puan, saya nak tanya satu soalan kan. Ada desas-desus yang mengatakan alah perpaduan ni mana function sangat, alah perpaduan ni ketepilah, banyak lagi portfolio yang lebih ke hadapan puan. Sedikit kata-katalah untuk mereka-mereka di luar sana yang mengatakan alah agensi perpaduan ni sebenarnya tak ada nilai tambah pun. Dan mungkin dari aspek seorang pegawai perpaduan sini puan boleh nyatakan di sini sebenarnya statement tu tidak benar. Dan suka untuk saya kongsikan di sini, sebenarnya untuk makluman semua, perpaduan ni tidak merangkumi aspek perpaduan saja. Untuk inisiatif arti progresif saja merangkumi 8 bidang utama. Sedikit kata-kata puan untuk mereka yang mempunyai stigma tersebut terhadap perpaduan. Mungkin puan boleh share juga peranan perpaduan itu sendiri. Okey, baik. Dia gini, orang kata perpaduan ni sebenarnya kalau kita nak umpamakan dia, perpaduan ni umpama air. Air, ingat kalau tiada air, apa yang kita rasa?
kita akan rasa resah, gelisah, tak selesa. Betul. Dan kita tak boleh minum air. Dan kalau kita tak dapat supply air, apa yang berlaku pada kita? Susah kehidupan Susah kita. Kan? Setuju. Jadi kadang-kadang inginlah saya nyatakan perpaduan tu umpama air. Kalau terputus air, maka kita banyak benda perkara yang kita boleh buat. Jadi kita nak pastikan air tu sentiasa mengalir, sentiasa ada. Jadi sama dengan perpaduan tu tadi. Nak hidup aman damai di sebuah negara Malaysia yang makmur ni, kita kena ada perpaduan. Setuju. Kalau kita tak ada perpaduan, kita akan jadi seperti negara-negara yang tengah bergolak sekarang. Ya, kita masih lagi boleh makan, kita masih lagi boleh tidur dengan aman, masih boleh pergi shopping dan sebagainya. Tapi cuba kita tengok negara-negara Arab, contoh yang tengah bergolak sekarang, Palestin dan sebagainya, Afrika dan sebagainya, yang tidak ada makanan, berebut antara satu sama lain. Jadi kalau kita tak ada kestabilan ya dari segi perpaduan itu sendiri, maka rosaklah. Setuju. Kan? Dan saya juga ingin menyatakan jugalah, dalam kita Jabatan Perpaduan ini, kita ingin merapatkan silaturahim, tak kira lah daripada kaum Cina, kaum India, kaum Melayu sendiri, ataupun kaum-kaum yang terbesar di Malaysia seperti Kadazan, kan? Seperti Iban di Sarawak dan sebagainya. Jadi pada saya lah, perpaduan itu kita kena lihat dari bawah dan kita rasainya. Sekarang ni kita dapat udara yang segar, kita dapat fenomena kata keadaan yang sedap, bagus, cantik. Bila kita keluar rumah bawa kereta dan sebagainya pergi pejabat, hantar anak sekolah, kita masih aman damai. Jadi perpaduan tu harus dijaga sebenarnya. Jaga, pupuk, kukuh. Kita kena jaga, kita kena pupuk dan kukuhkan perpaduan tu supaya kita sedar bahawasanya perpaduan itu penting. Seperti sekarang juga kerajaan perpaduan yang ada. Betul. Maka kita pun dapatlah juga orang kata My Kasih ada, My Sarah ada. Jadi apa yang kerajaan nak bagi pada kita, kita dapat. Orang kata rakyat semua dapat. Setuju. Betul. Setuju. Jadi perpaduan tu bukan satu perkara yang remeh dan perpaduan tu juga harus dijaga dengan sebaik mungkin. Betul. Itulah peranannya sebenarnya agensi perpaduan, Puan. Ya. Okey, kepada orang yang komen kata perpaduan tu tak valid, tak function, sebenarnya salah ya tanggapan tu. Banyak sebenarnya fungsi perpaduan ni. Okey Puan, saya nak tanya, sebagai tuan rumah untuk peluncuran inisiatif Arti Progresif, Puan melihat sebenarnya sejauh mana keberkesanan inisiatif Arti Progresif itu sendiri, Puan, secara ringkas? Okey, baik. Okey, gini ya. Saya ni orang kata belajar jatuh bangun dalam perpaduan daripada tahun 90-an. 90-an, betul. Ya, dan saya dilahirkan pada tahun 75. 50 tahun arti Jubli Emas. Okey. Okay? Dengan usia saya. Jadi saya nampak di situ bila adanya dari satu tahap ke satu tahap, Jabatan Perpaduan Negara dengan begitu cemerlang sekali mengubah dasar-dasar dan sebagainya dalam jabatan itu sendiri. Orang kata memperbarui strategi untuk jabatan lebih maju, dan sehinggalah timbulnya Arti Progresif. Yang mana saya rasa kalau dulu Arti tak ada pemesyuarat 2 minggu sekali dengan pegawai perpaduan untuk orang kata hantar laporan ya, tapi sekarang bila ada Arti Progresif, mereka bersemangat. Semangat kerana satu, jabatan sendiri memberi orang kata bantuan dari segi keuangan untuk Arti Progresif, dan kita juga mewawarkan apa itu Arti Progresif. Jika tuan-tuan ada produk di kawasan tuan-tuan, kalau dulu tuan-tuan hanya berniaga di peringkat kampung, berniaga di peringkat kawasan-kawasan tuan-tuan, tapi dengan adanya Arti Progresif, tuan-tuan dibantu oleh jabatan, agensi-agensi yang ada supaya kita dapat kembangkan lagi bisnes. Kita boleh buat segala orang kata jualan dan sebagainya. Dan sekarang kita ada platform seperti TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, dan kita juga memberi kemahiran-kemahiran khusus kepada semua jentera perpaduan yang mana mereka memang ahli Arti Progresif itu tadi. Jadi saya nampak Arti Progresif dan dibanding dengan arti yang lama memang 100%. Seperti yang Puan Nurul Huda cakap tadi, 200-100
Saya pun tak tahulah. Maaf cakap. So 200% katanya. Arti tu lebih cemerlang dan bagus pada masa akan datang. Jadi itulah saya menyerulah kalau boleh lah arti-arti yang orang kata ada produk dan sebagainya, mereka boleh mendapatkan orang kata bagaimana cara untuk jadikan arti itu sebagai sesuatu arti progresif, yang mana nak jadikan arti progresif ni dia mestilah orang kata mempunyai ekonomi tersendiri di peringkat kampung tu, dan dia juga ada premis-premis yang dibenarkan digunakan, dan kalau dia ada tanah tu mestilah tanah yang diberi kepada kawasan rukun tangga itu sendiri. Jadi maknanya jabatan mudah untuk kita orang kata syarat untuk arti progresif itu kita luluskan. Jadi seperti mana yang Ketua Pengarah cakap tadi juga, kita ada kuota 300 kan arti progresif, dan kita sekarang ada 260. Jadi kita ada banyak lagi kuota untuk arti progresif. Jadi saya rasa ambillah peluang ni. Betul. Ambil peluang ni, datanglah ke Pejabat Perpaduan untuk kita beri penerangan tentang bagaimana nak menubuhkan arti progresif, syarat-syaratnya dan cara-caranya untuk kita kembangkan lagi. Jadi saya sendiri pun di KRT Kampung Endah, kalau kata 10 tahun dulu, mungkin mereka memang dah satu kawasan yang membangun arti yang bagus, tapi bila kita ada arti progresif lagi bagus. Betul, setuju. Kan kita ada kambing, kita ada halia, kita ada Napier, kita ada macam-macam di Kampung Endah. Kita ada koperasi. Jadi memang saya pun sekarang ni memang seperti mana tadilah, arti pun tengok jadual mana-mana KRT-KRT di luar sana yang nak melihat perkembangan arti progresif. Ini sebenarnya adalah salah satu kejayaan untuk Puan sebenarnya. So saya nak ucapkan tahniah sangat pada Puan telah menjadi contoh untuk sini perpaduan di luar sana. Dan sebenarnya kan Puan suka untuk saya kongsikan dekat sini, KRT Kampung Endah tu adalah salah satu pencapaian yang saya rasa sangat boleh dibanggakan. Dengan silian di bawah Puan banyak sebenarnya inisiatif. Dan untuk makluman penonton yang saya kasih dan juga hormati, baru-baru ini untuk sambutan Jubli Emas Rukun Tetangga, KRT Kampung Endah telah terpilih sebagai KRT yang akan telah terlibat untuk suntingan montaj Jubli Emas, Puan. Betul? Ya, betul. Teringat lagi masa Puan syuting masa tu kan, Puan? Sedikit perasaan Puan masa tu. Macam mana Puan rasa? Okey. Saya ni sebenarnya alhamdulillah terima kasih banyak kepada pihak pengurusan atasan yang mana telah memilih KRT Kampung Endah untuk dijadikan satu lokasi ataupun penggambaran montaj untuk Jubli Emas Rukun Tetangga yang ke-50 tahun, ya. Walaupun KRT Kampung Endah belum lagi capai 50 tahun. Tetapi KRT Kampung Endah ni dia dapat realisasikan bagaimana sambutan yang kita nak buat untuk Jubli Perak tu tadi. Jadi saya tak pernah duduk di depan-depan kamera dan sebagainya. Tapi masa tu pelakon utama lah. Saya diberi ada tanda tai lalat yang begitu besar untuk menjiwai watak saya sebagai pegawai perpaduan, untuk memberi taklimat kepada orang kampung ketika itu. So jadi saya rasa sangat seronok lah, dan saya rasa itu adalah satu pengalaman baru, bukan kepada saya, mungkin lepas ni boleh bagi kepada pegawai-pegawai kita yang lain, kawasan rukun tetangga yang lain, arti progresif yang cemerlang yang ada kat Malaysia ni. Saya boleh sama-sama nanti mungkin bahagian korporat, bahagian korporat boleh bagi orang kata mereka merasai macam mana kita syuting. Betul. Daripada seorang pegawai perpaduan yang jaga sosial je, tiba-tiba jadi pelakon. Jadi pelakon utama pula tu. Ya, pelakon utama. Jadi pada saya lah, kalau bidang tu masih lagi berkolaborasi dengan sosial dan sebagainya, tak ada masalah. Betul. Ada satu pengalaman yang bagus lah. Betul. Mesti ramai kita tanya macam mana rupa montaj tu. Boleh pergi ke YouTube Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Nanti boleh tengok di bawah ni ada montaj untuk Jubli Emas. Okey, Puan? Okey, Puan, saya nak tanya dengan Puan kan. Sebagai seorang pegawai perpaduan daerah Kuala Langat, mesti Puan ada kata-kata untuk warga KRT ataupun warga daerah Puan yang menjadi tulang belakang Puan, sikit kata-kata lah untuk mereka. Okey, baik. So, jadi saya ingin orang kata menyerulah semua jentera perpaduan daerah Kuala Langat
supaya dapat bersama-sama dengan kita dalam kita nak menyatu padukan masyarakat kita yang ada di daerah Kuala Langat. Kerana kita daerah Kuala Langat ni satu daerah yang istimewa lah pada saya. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan ke KLIA, tuan-tuan boleh tengok Kuala Langat bersih, Kuala Langat indah, dan jadi di situ sebenarnya memang betul-betul indah. Ya, betul. Ya. So kita ada di orang kata di sebelah, walaupun kita nampak seperti kampung, kawasan yang masih lagi macam kampung, tapi kita adalah border kepada KLIA, Shah Alam, Kelang, dan juga Bandar Baru, Rimbayu, ya. Wah. Jadi maknanya saya nak menyuarakan bahawasanya perpaduan tu kita harus kekalkan di daerah Kuala Langat. Marilah bekerja bersama dengan saya, dan kejayaan itu adalah untuk anda semua. Ya, betul. Dan suka untuk saya kongsikan, saya pernah pergi ke KRT Kampung Endah. Masya Allah, sangat seronok dan sangat impress lah orang kata dengan keindahan dia, pertaniannya, penternakannya. Okey, Puan, sebenarnya kita masih lagi nak bedah siasat lah. Banyak benda kita nak bedah siasat dengan Puan lagi, ni. Tapi sebelum tu kita akan berehat seketika. Dan kita akan kembali lagi di dalam TV Perpaduan Wadah Penyatuan bersama Puan Azizah Abdul Rawi. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kembali lagi kita di dalam TV Perpaduan Wadah Penyatuan bersama dengan Senior Perpaduan Puan Azizah Abdul Rawi. Okey Puan, sebenarnya untuk segmen yang terakhir ni, masa ni sangat mencemburui kita. Banyak lagi kita nak bedah siasat dengan Puan Azizah ni, tapi tak apa, di masa akan datang mungkin kita boleh shoot di KRT Kampung Indah, Puan. Boleh. Okey Puan, sedikit kata-kata lah kan, kata-kata sebagai seorang warga perpaduan buat Kementerian Perpaduan Negara dan juga YB, Menteri Perpaduan Negara YB Datuk Irago Dagang, kerana sentiasa memperkasakan agenda perpaduan di negara dan juga arti progresif. Okey, baik. Saya kata daripada daerah Kuala Langat sendiri, mewakililah semua ya untuk perpaduan arti progresif, yang mana saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak kementerian sendiri yang telah pun kata banyak memberi inisiatif dan juga memperkasakan arti progresif di peringkat kawasan rukun tetangga dengan jasa-jasa daripada Yang Berhormat Dato' Irago Dagang, yang mana orang kata sentiasa dekat dengan warga KRT. Dan saya rasa selepas ini kita pun ingin menjemput Yang Berhormat untuk datang lagi ke kawasan kita untuk melihat sukses story kita setelah pun digilap ya sepanjang setahun ini di bawah Datuk sendiri dan juga di bawah Kementerian Perpaduan Negara dalam arti progresif di peringkat kawasan. Okey Puan, sebenarnya saya masih lagi banyak kita nak sharing ni sebenarnya, tapi tak apa, di masa akan datang kita akan pastikan akan ada lagi satu sesi yang sangat bermakna dengan Puan. Okey Puan. Tapi sebelum tu, bukan Kampung Endah saja ya di daerah Kuala Langat ini. Kita ada satu lagi kawasan rukun tetangga yang saya rasa begitu baguslah untuk dilawati, seperti KRT Sungai Lang Baru, yang mana kita ada orang kata kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kita membuat bawang ya, tanaman bawang 10 ekar, dan kita juga ada buat cili fertigasi sebanyak 40,000 beg polybag, 40,000 polybag, dan bila masa saja kita akan tuai dan kita boleh orang kata rasai semua kejayaan tu tadi. Banyak juga Puan sebenarnya inisiatif ni sebenarnya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Azizah binti Abdul Rawi di atas perkongsian yang sangat bermakna dan daripada pengalaman peribadi, pengalaman perkhidmatan sehinggalah inisiatif arti progresif, kita dapat melihat sebenarnya bagaimana usaha perpaduan ni bukan saja menyatukan tapi juga memajukan komuniti dari pelbagai sudut. Okey Puan, dan jelas sekali sebenarnya warga perpaduan ni adalah contoh dan juga semangat yang boleh menghasilkan kejayaan. Jadi syabas juga kepada Puan dan juga seluruh jentera perpaduan, dan dengan itu kita akhiri episod kali ini dan teruskan bersama kami di dalam TV Perpaduan Wadah Penyatuan bersama saya Arif Azizi.